Baru-baru ini, pelakon Trisha Woy bersyukur apabila ada menyamakan bakat lakonannya dengan aktris Nokiria selepas video dia membawa watak orang kurang upaya OKU tular di media sosial. Trisha atau Rishka Akira Muhammad Nasrul Woy 26 tahun berkata dia menganggap pujian itu sebagai satu penghormatan sebagai pelakon baharu. Katanya, bersyukur jika ada yang melihatnya sebagai pelapis pelakon senior yang berpengalaman. Selain itu, tidak mahu mendabik dada. Sebaliknya, Trisha mencari peluang terus belajar agar dapat menjadi seorang pelakon lebih baik. Malah dia juga tetap menyertai kelas lakonan bagi menghayati karya terbaharunya berjudul Ma. Sementara itu, pemenang trofi pelakon wanita harapan Festival Filem Malaysia ke-33 FFM 33 itu menyangkal dakwaan dia semakin demand. Jelasnya lagi, lebih selesa jika bayaran ditawarkan pihak produksi sesuai dengan pengalaman dan bakat dimiliki. Malah tidak demand dan masih lagi Trisha yang sama dan akan menghargai jika ada yang mengenalinya kerana bakat. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Trisha Woy terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.